Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, Ibas, apa dia? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak jawab juga dulu kan. Salam kena jawab, wajib jawab. Betul. Okey, untuk waktu ini kita bersiaran bersama dalam rancangan tajaan yang dibawakan oleh Alif Jadin, Zultina Prestige, insya-Allah. Jadi bas tahu tak Gi, macam mana kalau kita nak dapatkan minyak zaitun yang hebat gitu. Yang pasti ada 3. Tiga. Kita kena tahu. Suara macam kenal tu. Bila ada suara tu orang tahu. Suara tu kan lama kita dengar satu. Tu? Macam dengan rumput yang baru di mesin. Okey, yang kedua rumput tu. Yang kedua bau macam jambu batu. Okey. Dan juga yang ketiga inai, daun inai. Daun inai. Tapi sebelum tu kita tanya. Dia punya juru cakap, juru jual, segala juru lah. Segala-galanya lah. Berkaitan dengan minyak zaitun Zultina Prestige daripada Alif Jadin. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Sihat. Dan juga kita tak lain tak bukan bersama dengan Ustazah Badariah. Ya. Dan selalu bersama dengan kita tahun lepas kan. Kerap sungguh. Kerap sungguh sampai kami pun tahulah apa dia yang terkandung dalam minyak zaitun ni, tapi biar Ustazah yang beritahu. Best student lah Ibas lah. Memang kami ingat. Okey, baik Ustazah. Silakan Ustazah. Untuk hari ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibas dan juga rakan pendengar di luar sana. Sihat ke semua? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Pak cik, mak cik, adik kakak dan juga rakan pendengar di luar sana, didoakan mudah-mudahan semoga sentiasa afiah, sihat wal afiah, dan juga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezeki, dan sekiranya ada yang sakit-sakit ataupun tak sihat tu, insya-Allah Allah segera sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita nak yang betul tu. Ya. Lama sungguh dah tak bersiaran ah. Lama sangat-sangat. Rasa setahun ada kot. Setahun dah kan. Betul. Okey, lama tak bersiaran dan masih lagi hari ini bersama saya Ustazah Badariah binti Muhammad Basri, juruterapi akupunctur dari Adiba Terapi Jitra Kedah dan juga merupakan wakil pengurusan dari Zultina Prestige di wilayah utara. Jadi kabarnya Ustazah? Baru balik daripada mana Ustazah ni? Baru balik dari Chengdu. University of Chengdu, TCM. China pergi exam akupunctur Ibas. Akupunctur. Bukan main cucuk aja. Dah tak boleh macam tu deh. Kita belajar juga. Okey Ustazah. Ya, kita teruskan bila sebut sahaja tentang Zultina Prestige ni Ibas, rakan pendengar, pak cik, mak cik, sahabat-sahabat, adik kakak dan tok wan kita perlu tahulah, perlu ingat lagi kan Ibas kan. Iaitu kena faham bahawa minyak zaitun Zultina Prestige ni adalah minyak zaitun extra virgin. Dia daripada buah yang putih ataupun buah yang segar, buah yang bermutu tinggi, dan juga dia dikutip secara manual menggunakan tangan oleh para petani macam usah pergi Morocco hari tu. Tumpang kutip sama dengan mereka juga. Dan juga tak sampai 6 jam buah tu dikutip dituai, kita proses terus jadi minyak zaitun. Sebab apa? Sebab tu segar tu. Sebab apa cepat proses? Sebab kilang dia berada dalam ladang Zultina tersebut. Dan juga kenapa kita nak proses awal? 6 jam, tak sampai 6 jam nak kena proses dah. Sebab apa? Kita nak mengekalkan dia punya kesegaran dia, bau, aroma rasa dia, dan juga kita nak supaya mudah untuk ditelan, dan juga minyak zaitun yang kita hasilkan itu berkualiti tinggi. Macam tu. Okey, dan juga kalau kita nak tengok apa lagi kebaikan-kebaikan Zultina Prestige ni, minyak zaitun ni. Okey, dia sebenarnya sangat banyak, tapi kita terlebih dahulu tengok lebih kurang 15 hari lagi kita nak Ramadan Karim ni. Ya, betul. Nak sambut Ramadan Karim 15 hari lebih kurang macam tu kan. Dan bila kita nak sambut Ramadan ni, kita kena ready lah di segi kesihatan kita, mental kita. Kerana apa? Kerana Allah dah bagi tahu kita, Nabi dah bagi tahu kita datangnya Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahala. Dan juga dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka, subhanallah. Dan juga doa kita dimakbulkan. Jadi kalau kita tak sihat, macam mana kita nak beribadah dengan sempurna? Dan jadi dalam keadaan kita nak buat persediaan Ramadan ni, kebanyakan cabaran kesihatan yang ramai duk mai kat Adiba Terapi sekarang ni, dia ada masalah jantung Ibas. Masalah jantung yang macam mana? Sebenarnya simptom jantung ni dia ada lebih kurang 19 simptom.
19 simptom. Tapi Ustaz tak mau ambil 19. Ambil sikit je. Iaitu antaranya cepat penat, nak tangguh turun tangga penat, cakap penat, makan penat. Penat. Penat Makan semua. penat. Makan pun penat. Lepas tu dia rasa macam sakit kat dada kiri dia, menjalak sampai ke bahagian bahu. Lepas tu turun sampai ke lengan, sakit kepala, dan ada yang sakit menyucuk dekat dada kiri ni. Kadang-kadang dia baring tu kan, dia rasa macam satu batu menghempap dia. Itu antaralah simptom-simptom di bahagian jantung. Jadi kan bila kita ada masalah macam tu kan, bagaimana cara untuk kita beri solusi, dan juga macam mana kalau kita sakit, macam mana kita nak buat yang terbaik di bulan Ramadan ni. Betul. Dan sebenarnya ada satu rahsia besar Ibas. Kita nak beritahu rahsia, nak pecah rahsia ni. Nak pecah rahsia ni. Ada satu rahsia besar yang mana sekiranya konsisten beramal dengan minyak zaitun extra virgin yang betul-betul berkualiti, insya-Allah membantu. Insya-Allah membantu. Kerana apa? Kerana minyak zaitun ni sebenarnya dia bersifat anti radang. Yang mana dia akan mengurangkan keradangan yang berkaitan dengan penyakit seperti sakit sendi. Kalau sakit sendi nak tarawih macam mana? Sakit sendi dah. Ya. Bas tak sakit dah makan minyak ni. Makan minyak ni memang betul. Orang yang obes, tekanan darah tinggi, masalah jantung. Dan yang keduanya, dia mengandungi polifenol seperti oleuropein, flavonoid yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangkan risiko penyakit kronik dan juga sakit jantung yang kita sebutkan tadi tu. Itu yang kedua. So yang ketiganya, orang yang mengambil minyak zaitun extra virgin ni secara konsisten terbukti membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga penyakit yang mana salur darah tersumbat. Kalau bahaya tu. Bahayalah. Boleh jadi heart attack, boleh jadi stroke. Kalau sumbat di bahagian jantung jadi heart attack, sumbat di bahagian kepala jadi stroke. So siapa yang beramal secara konsisten, insya-Allah membantu untuk jaga jantung dia dan juga membuka salur darah tu bagi luas, bagi lancar. Bagi lancar macam tu. Betul. Ustazah, pendengar-pendengar ni nak tahu juga. Ada promosi ke hari ni seperti nak sambut Ramadan ni? Okey. Sebenarnya minyak zaitun Zuitina ni, kalau Ibas dulu dengar kan, daripada dulu selalu katakan satu botol 99. Dah dengar tu. Dah dengar tu. Jadi hari ni pun masih lagi satu sama botol. lagi. Sama. Satu botol 99, dua botol 190 dan juga dapatkan 6 botol hanyalah RM510 sahaja. RM510 bagi sahaja. Bagi 6. 6 botol. RM185. Jimat balik. Jimat balik. Jimat. Okey, kita nak telefon di mana sebelum kita berhenti berehat ni? Okey, sahabat-sahabat yang nak dapatkan Zuitina Prestige ni, boleh hubungi kami di talian 010-234-9100. Sekali lagi Ustazah? Okey. 010-234-9100. 9100. Ataupun Ibas boleh je datang ke adipoterapi bagi mereka yang duduk dekat Luk Stang ke, Jitera ke, Kubang Pasu, Pokok Sena. Majoriti mereka mai ke adipoterapi sebab apa? Mereka nak uji rasa sendiri. Yang mana Ustaz kata, yang ori tu mesti dia berbau segar macam Ibas kata tadi kan? Mesti bau rumput. Mesti bau jambu batu. Mesti bau daun inai. Ketiga-tiga ni mereka nak bukti. Mereka nak serahkan betul ke macam tu. Maka mereka terus ke adipoterapi dekat Jitra tu, bersebelahan sahaja dengan simat BDI, simat runtuh tu. Memang senang. Memang senang. Nampak terus kan. IAB Polimas kan. Dekat situ, area situlah ILP kawasan tu. Itu dia. Okey, Ustazah, sekali lagi sebelum kita berehat, nombor telefon 010-234-9100. Itu dia, sebotol RM99. Kalau 190, 6 RM510 sahaja. Kita berhenti berehat, kita kembali selepas ini. Kita Untuk hari ini promosi dibawakan untuk kita oleh Olive Jardin Zuitina Prestige hari ini bersama dengan Ustazah Badariah Muhammad Basri. Alamak, tak main gitu. Okey, kita nak tahu juga kan, mungkin yang tak dengar tadi Bas. Ada yang baru dengar. Kita nak tahu juga apa kelebihan, apa istimewanya. Ustazah dah pecah rahsia dah tadi. Kita pecah sekali lagi rahsia. Okey, pecah sekali lagi dah. Tadi dah bagi tahu 3 rahsia. Ni satu lagi, iaitu siapa yang beramal dengan minyak zaitun extra virgin, dia akan membantu mengawal kadar kolesterol Ibas. Yang mana kolesterol Ibas? Maksud kolesterol. Jaga kolesterol. Ada kolesterol komor Ibas.
Okey, yang mana siapa yang tinggi kolesterol tu kan, kolesterol jahat tu dia kebah-kebah tangan, sakit dada, sakit kepala apa semua tu kan. Bila beramal secara konsisten minyak zaitun extra virgin ni, dia akan menurunkan kolesterol jahat tu, LDL tu, dia akan meningkatkan kolesterol yang baik, iaitu HDL lah. Jadi bila mana kita sihat kuat tu, dapatlah mampu beribadah dengan sempurna, terutamanya pada bulan Ramadan akan datang 15 hari lagi. Betul. Jadi okey, dan paling penting Ibas, kita kena pilih minyak zaitun yang betul-betul ori, betul-betul berkualiti tinggi. Yang mana pastikan kalau kita nak pilih minyak zaitun tu Ibas, kita kena hidu dulu. Kena bau dulu. Bau dulu, nak beli ke, nak makan ke, kita kena hidu dulu. Ustazah tu dah buka dah. Pakcik, adik kakak ataupun tok-tok wan ustazah yang di luar sana yang sedang mendengar, kalau ada minyak zaitun kat rumah tu, pergi ambil botol air zaitun, buka botol air zaitun dan pastikan anda hidu dulu nah. Hidu dulu bau minyak zaitun kita, pastikan ia berbau apa Ibas? 3 perkara. Jambu batu, rumput yang baru dipotong, dan juga daun inai. So 3 perkara ni baru makan. Sebab apa? Sebab bila disebutkan sebagai minyak zaitun, Nabi pesan dekat kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah kalian minyak zaitun dan berminyak dengannya, sesungguhnya ia adalah daripada pohon yang diberkati. Jadi Nabi kita ni wangi Ibas. Harum. Maka takkanlah Nabi kita suruh kita makan minyak yang barokah yang berbau tengi, yang berbau tak sedap. Tu tak selari. Jadi kalau kita nak makan minyak yang barokah, minyak zaitun, pastikan pilih yang berbau segar, berbau seperti jambu batu, rumput dan juga seperti daun inai. Itu yang pertama, tu KPI dia yang pertama. Yang kedua Ibas, kita ni kalau kita nak makan minyak zaitun, pastikan kita pilih minyak zaitun yang diiktiraf oleh IOC, International Olive Council. Iaitu Olive Council ni satu badan yang menjaga ketulinan grade mutu minyak zaitun di dunia. Kalau Ibas nak keluarkan minyak zaitun kan, pastikan melalui IOC, yang mana IOC letakkan 2 syarat. Ada 2 syarat. Kena lulus 2 ujian ni. Yang pertama sekali kena lulus organoleptic test. Organoleptic test. Bagus. Yang mana kami anak murid yang bagus. Anak murid yang bagus. Best student ni. Okey, yang mana organoleptic test ni kita nak tengok dia punya median of fruity dan juga median of defect dia. Buah rosak mesti kosong, buah yang segar mesti lebih besar pada kosong. Yang kita punya 6.6/10. Jadi sebab itu once kita hidu saja pakcik-makcik, adik kakak dan rakan pendengar di luar sana, Ibas, kita hidu saja, sangat segar. Sangat best. Sangat best. Menyegarkan. Sangat best. Okey, itu yang pertamanya. Lulus yang pertama organoleptic test, dan yang kedua mesti lulus analisis kimia. Dua perkara ni. Dua perkara ni kena lulus, barulah dia akan keluarkan sebagai apa? Extra virgin olive oil. Macam dia ada dia punya tangga-tangga dia. Tangga-tangga. Sebab itu dia. jadi kat kotak tu pastikan ada logo bulat ni lah. IOC International Olive Council. Itu dia, masa pun sangat mencemburui Ustazah. Okey, sebelum kita berhenti, kita nak juga tahu kan. Sambung balik dah lagi. Tak sambung dah lah. tak sambung. Mungkin Ustaz Syakir nak sambung dalam 30 minit boleh, tak ada masalah. Ada Ustaz Syakir ada. Ustazah boleh abangkan satu lagi beritahu nombor telefon dan juga harga promosi. Okey, sahabat-sahabat pendengar di luar sana, pakcik-makcik, adik kakak yang saya sayang semua, kalau sahabat-sahabat nak dapatkan Zuitina Prestige ni yang berbau segar wangi ni, sahabat boleh terus ke Adiba Terapi, iaitu berdekatan saja Simat BDI Simat Runtuh tu. Dan yang keduanya boleh terus hubungi kami di talian 01-914-9100. Itu dia. Ya, nak jana pendapatan pun boleh, hubungi je kami. Sebotol satu botol RM99, 2 botol RM190 dan dapatkan 6 botol hanyalah RM510 saja, iaitu jatuh satu botol hanyalah RM85 sahaja. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi